Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Mariam Hana dari Best TV, TV PSS, SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 2 Disember 2025, telah diadakan latihan kebakaran oleh pihak bomba dan penyelamat Kuala Terengganu. Pihak bomba seramai 9 anggota yang terlibat pada hari ini. Latihan kebakaran ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada guru-guru dan murid-murid tentang kesediaan apabila berlaku kebakaran. Cikgu, apakah aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Waalaikumsalam. Hari ini SK Tengku Baria mengadakan latihan kebakaran sempena dengan aktiviti Pasca UASA. Jadi hari ini semua warga SKTB bersama-sama dengan Jabatan Bomba daerah Kuala Terengganu membuat latihan kebakaran. Dan kita dapat melihatlah cara-cara untuk apa yang perlu kita semua lakukan apabila berlakunya kebakaran. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Pada hari ini juga diadakan demonstrasi memadam kebakaran.
juga turut terlibat dengan demonstrasi memadam kebakaran. Saya Tuan, boleh tuan ceritakan apa keadaan yang berlaku pada hari ini? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, pihak sekolah kebangsaan Tengku Bahariah membuat keselamatan kebakaran. Fire drill ataupun dipanggil pengusia bangunan dan belajar tata cara menggunakan alat mendaki. Alhamdulillah, sangat meriah pada pagi ini. Berjalan dengan lancar. Jadi apa-apa dari segi pengisian bangunan, dari segi pemadaman dan demo alat menapi kita dapat laksanakan dengan berjaya. Dan pihak sekolah amat menunjukkan begitu kerjasama. Okey, untuk menjayakan lagi kita punya program pada pagi ini iaitu keselamatan kebakaran daripada pihak sekolah dan pihak bomba. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Semoga dengan latihan ini dapat memberi pendedahan kepada murid-murid supaya sentiasa bersedia jika berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.